Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Halim bin Al-Azmi, merupakan tenaga pengajar di Ma'had Tahfiz Al-Quran Al-Islah, bertempat di Kajang, Selangor. Ma'had kami telah ditubuhkan sejak tahun 2012 dan kami telah melahirkan, alhamdulillah hingga hari ini, 15 orang penghafaz Al-Quran. Kira-kira 15 hingga 20 orang penghafaz Al-Quran dengan izin Allah. Hari ini kami telah didatangi oleh syarikat Furqan Works yang mana mereka menyampaikan amanah daripada para penyimpak untuk menyimpakkan kepada kami Al-Quran untuk para pelajar kami, untuk mereka lebih mendalami ayat-ayat suci Allah, yang mana Al-Quran yang mereka pakai sebelum ni kebanyakannya tidak sedetail atau tidaklah terperinci seperti Al-Quran yang bakal atau telah mereka terima hari ini, yang mana Al-Quran hari ini termasuk asbabun nuzul dan sebagainya. Jadi apa yang ingin saya ucapkan mewakili para pelajar, mewakili Ma'had keseluruhannya, kami ingin ucapkan jazakumullah khairal jazak kepada para penyimpak, dan saya doakan moga para penyimpak dikurniakan syurga yang tertinggi dan kesejahteraan dunia dan akhirat di atas niat baik, juga untuk syarikat Furqan Works di atas kerja keras mereka dalam menjayakan program ini. Moga Allah memberkati kalian semua. Barakallahu fikum jami'ah. Nama saya Tariq bin Arif. Saya dah hafal 30 juzuk. Ini kami menerima Al-Quran daripada Furqan Works, dan saya nak doakan kepada para penyinfak semoga berjaya dunia dan akhirat dan dipermudahkan rezeki. Nama saya Nur Afia Haifah binti Muhammad Syarizal. Saya telah menghafal 24 juzuk. Saya doakan para penyinfak dimurahkan rezeki dan diberkati dunia dan di akhirat.